Masih lagi kita membaca tajuk sabar dengan hadis-hadis yang kita telah baca. Setelah kita bermula dengan ikhlas, tajuk ikhlas, lepas tu tajuk sabar. Wa ani bani Mas'udin, muka surat 139. Wa ani bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Hunain asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah, sehingga akhir hadis. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud ni, Abdullah bin Mas'ud ni sahabat perawi hadis. Dia cerita hadis ni. Kisahnya ialah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa beliau berkata, Ibnu Mas'ud berkata, tak kala berlaku hari perang, yakni peperangan Hunain, dan ia selesai dengan ketenangan, kemenangan orang-orang Islam. Ni cerita malam ni, hadis ni cerita perang Hunain. Peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni iaitulah antara Mekah dengan Taif. Hunain ni satu lembah. Hunain ni ialah satu lembah. Lembah Hunain dia panggil. Biasalah kita dengar ni cerita peperangan Hunain ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad nasarakumullahu fi mawatinin katsiratin wa yawma Hunain. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya Allah telah memberi kemenangan kepada kamu Nabi dan para sahabat di tempat-tempat yang banyak. Allah Ta'ala beri menang ke Nabi dengan sahabat. Allah Ta'ala kata dalam cerita Hunain ni, dan juga pada hari Hunain Allah Ta'ala beri kemenangan. Cuma saya nak komen sikit, kadang-kadang orang ceramah bab pilihan raya, dia baca ayat ni, yang ni tak boleh. Ni orang Islam, orang kafir. Orang ceramah, dia buat sedap dekat pilihan raya, dia ambil ayat ni, dia pergi baca dalam ceramah. Bahayalah, jadi panah lah, jadi marah, jadi benci. Seolah-olah lawan kita tu macam perang Hunain, kalau Islam lawan kafir. Oh, ni salah besar. Ini salah besar. Ini bahaya sesama Islam maknanya. Sepatutnya orang jadi ulama, orang jadi tok-tok guru, dia kena tegur. Bahkan kadang-kadang mereka sendiri waktu kau baca ni, hak orang kata ulama, cerita ni memang betul, tapi apabila ceramah politik sesama Islam pergi baca ayat ni, seolah-olah hak mulawan tu orang kafir, padahal mulawan orang Islam. Tajuk pilihan raya, isytihad politik. Ini kadang-kadang berlaku. Jadi peristiwa Hunain ini ialah peristiwa yang besar yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Allah sebut wa yauma Hunain, dan hari peperangan Hunain. Dia sehari je berlaku. Perang Hunain ni sehari je berlaku.